Keluar dulu macam penuh dah. Oh ya, dekat gangguan saya. Tadi kenapa kat luar mengah-mengah? Duduk. Abang duduk. Abang balik dulu lah. Sini dulu tak apa bang? Sini biar berdepan dengan abang, berdepan dengan abang. Tak bang, sini keluar dulu penuh dah bang. Oh, yang duduk kat boleh bagi semua. Sini dua orang, satu orang pakai dulu. Wah, tak lengkap. Jimmy. Okey, yuk. Letak makan. Lebih. Ini dah masuk sini dah 9 tahun. Saya pergi jumpa doktor pakar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia panggil penyakit ni salah. Saya ada 3 salah. 3 saraf tu. Salah ni. Jadi yang sakit ni Sakit ke tak? Kalau bel palsi tak sakit. Boleh ini sakit. dia kalau pergi doktor pakar tu, dia ada 2. Dia panggil hemisphere spasm yang bergetar. Nama apa nama? Fazli bin Fazli bin Zainuddin. Auzubillahi minasyaitanir bismillah. Sa'dul Allah gawi bumi papitung dan sapitung. Allah dan lafaz alif bang temurungan intimatulahi jagat. Wujud di alif ikun Allah kang sumurpat ing ragaku ruk sirup kesani Allah. Kembung kesani Allah la ilaha illallah Muhammad sallallahu. Qul ya tawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahum ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Allahu akbar. Nahum ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau tuan rasa nak bercakap, tuan rasa nak marah, nak apa bentak apa, lepaskan. Saya memang paksa dia keluar dahulu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw fasbiyanna la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sang kambang buana malik gumun surat agung ini ada emas kesan hilang. Jangan kacau cucuku. Jangan kau ganggu cucuku. Keluar kalian bertemu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Lewat nafas lewat senar ulang muntah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Jangan kau ganggu anak cucuku. La ilaha illallah. Nampak tak ada perlawanan kat situ kan? Ada perlawanan gaib kat sini. Saya serahkan pada yang Maha Esa. Ya. Yang dalam bilik rawatan ni salawat ya. Bantu abang ni, bantu saya juga. Wahai jin fasik yang berada dalam tubuhnya, berdamailah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia mereka beribadah kepadaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan patuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam kalam Islam syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demi Allah kau yang bumi papi tu ngalang sapi tu. Allah turunkan lepas alif yang tu tengah-tengah jagat. Wujud di alif ikunullah kang sumber air raga ku rasul kesani Allah. Kembungkan la ilaha. Allahu akbar. Allahumma salli Allah ya Allah. Keluar lewat nafas, lewat sedawa, lewat muntah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Yang lepaskan ni bagi adik dapat ni bertukip ni bertukip ni. Bagi abang dulu sini. Dah berapa lama dekat sini? Berapa lama dah? Berapa lama dah? Aku tak tahu. Ini bukan jin biasa. Ini jin India. Aku tak tahu ya Allah. Aku tak tahu ya Allah. Jangan kau ganggu cucuku. Faham tak bahasaku? Faham bahasaku? Kalau kau tak faham bahasaku, aku serahkan pada Ustaz Allah Ta'ala. Biar Ustaz Allah Ta'ala yang menghancurkan kau. Kau mau keluar ke tak mau? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Kau kan yang duduk dekat muka dia. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Sakit. Sakit. Sini. Allahumma salli ala Sayyidina. Kamu mau keluar tak dari tubuh ni? Kamu makan kamu apa? Makanan kamu apa? Kamu nak makan apa? Cakap makan apa? Darah anjing, darah kucing, kepala lembu. Aku tak tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa mauhilal lil ghairi lahibih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa mauhilal lil ghairi lahibih. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Allahu akbar. Baik, aku sudah tak mahu menyakiti kamu. Kamu pun sudah syahadah, jadi ingat bila dah bersyahadah jangan mengganggu segala cucu anak Adam. Keluarkan pada tubuh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, faham? Allahumma salli ala Muhammad ya Allah. Sebuah peringatan untuk kamu. Aku tak nak. Kapan dia? Saya tak ada sebut terluak kain kapan. Baik. Jauh tutup kan kepala dia. Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosa kita. Ampunkan dosa kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dekat. Bismillah ya Allah. Lupa ila kumakum. Qul ya tawaffakum malakul mauti allazi wukila summa ila rabbikum turja'un. Rajiun. Allahu akbar. Astagfirullah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah. Jamil apa bang? Bang kerja apa? Tak kerja bang. Sebelum ni kerja apa? Construction betul lah. Dia pergi site yang baru ni. Ini di site tanah yang kamu duduk tu, itu banyak situ. tempat. Site yang kamu duduk itu. Banyak tempat. Ini
Bukannya Keturunan. Indonesia, bukan, ini India, jin India. Dewa India, dewa. Allahu Akbar. Begitulah. Memang banyak tempat saya pergi buka tanah apa semua. Masalah tu. 9 tahun dah kan dah. 9 tahun dah. Masalah di muka ni. Sakit ni datang saya tahu, tapi saya Ya, memang betul. bekerja tu. Bilang Kenapa saya faham masalah ni? Saya ada pesakit atas sini dan dia dah sihat. Kalau tidak dia macam ni muka dia. Betul kan macam ni ya? Dah tak boleh makan, tak boleh pun. Sakit pedih dalam sakit tak telan tak boleh. Kalau medis memang dapat bacaan medis ni nama penyakit dia ada. Cucuk banyak cucuk dah tu. Betul, tak sakit dah. Ini baru awal-awal lagi ni. Kita terus lagi nanti sampai sini bernanam. Sampai dia asyik. Sakit bang. Dia akan naik nanah sini. Pokok. Tapi kalau naik nanah tu bagus, dia akan keluar. Dia akan keluar. Awak dia dah berubah. Itu dah kurang nanah agak dalam mulut. Oh, dah nak dalam mulut dah. Tapi dia bagi Abang sokok tak? dulu Okey. lah. Dewi, rakam masih rakam lagi? Ni Masih rakam lagi? Dulu Jadi buat sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ni memang hari Sabtu Ahad, memang saya longgokkan jin-jin semua kat sini. Semua jin-jin melonggok kat sini. Baik jin pada Johor, Kedah semua lah. Semua ada satu ni open house dia kat sini. Jadi open house kat sini, jadi berkumpul kat ni semua. Dekat sana tempat kuarantin, sana kuarantin. ada dekat boleh ni air. Ambil dalam peti ais. Ambil. Ui, tajam. Kau air saya memang kena bismillah dulu aja. Buka bismillah. Saya ambil air yang ada dalam peti ais yang apa ni. ada satu. Jadi sahabat-sahabat, penyakit ini kalian jangan pandang semua ini boleh dicerna dengan MRI, boleh dicerna dengan X-ray. Kerana doktor takkan suruh dia pergi cari rawatan alternatif. Betul tak bang? Doktor takkan suruh abang cari lah. Cocok kan. Kerana rawatan sakitnya ini tidak ada namanya di hospital, tak ada jenamanya. Nampak saya pengalaman yang lalu kita ada satu sakit begini sampai sembuh, tapi dia kena seruk kedua kali seruk kerana kegagalan tak istiqamah. Jadi tuan ni isyarat dia istiqamah aje. Air daun ceri istiqamah minum, buat kejung pun nak pastikan nak pesakit buat kejung semua nak cari. Jadi sekalian dengan ini tuan saya nak bagi tahu, kalau saya tak jumpa saya, cari anak saya ni. Buat kejung. Cari tengok TikTok dia kuat kejung, tengok ni. Dia bantu anak ni macam mana saya rawat dia pun boleh rawat ni. Jangan main insya-Allah. Sabar dulu sayang. Maksudnya yang Tuan Azhar yang saraf yang tertarik itu dia memang akan hilang lah kalau benda Istiqamah. Sekarang dah ringan ni, dari rukyah kan ringan. Cuma ini syarat dia kena jumpa saya selalu. Kena kerap jumpa saya. Sebulan sekali. Jangan jauh dengan saya sebab apa?